pergi, apa tak bagi. Dia kata nanti orang kata. Tak lah nak jatuh. Orang hantuk lagi. 2 talam hantuk. Dia hantuk hidangan. Ya. Rasa rumah Kak Ipoh tu memang rumah nombor 2 lah. Rasa kenapa rasa semua tempat dah pergi dalam rumah dia tu. Bilik curuk bawah tanah dia tu. Memang tempat lah. Lepas tu jumpa tu. Itulah ceritanya dia buka almari tu, ular tu golek dalam pinggan rumah dia tu. Dia susun pinggan tu gini-gini dalam almari. Kita buka macam buka rumah kita. Ular tu golek dia tu, Allah. Lepas tu biar. Banyak lari lah. Ya, dia lari betul. Biarlah dia orang tua nesekan dia. Awak budak. Lepas tu ingat ada tudung ular tedung seluar hitam. Depan halaman rumah Kak Ipoh. Atas laman dia kan bersih tanah aja. Kita daripada rumah yang nampak ular begini kat laman dia. Gitu. Bayangkan. Banyak rasa sejarah rumah. Lepas tu satu lagi, macam cerita ular pula bagi kau. Mana tengok main tengok kan? Satu lagi cerita ular rumah Kak Ipoh lah. Awak ingat masa dia kan ada letak pot padi bawah rumah. Padi tu, bawah rumah tu. Bawah rumah kan? Ular dalam tu beranak-ranak. Jenis satu kampung narik. Beranak-ranak. Ya Allah. Dalam pot padi dulu, orang tua dulu simpan padi. Dalam pot padi tu bawah rumah. Tak ingat ke? Ingat. Memang Sekali satu kampung duk menarik benda tu pasalnya ular bawah tu dah beranak-ranak dalam tu. Ya, betul. memang tempat dia. Itulah kata sejarah. Rumah Kak Ipoh tu paya. tempat ular. Paya. Belakang paya. Betul. Sempat tu sejuk kita tu memang sejak. Tapi kau pun tak serik pergi. Entah tak serip, seronok je rasa. Tapi pelihara. Tak tahu tak sampai tak? Ingat dulu agaknya. Ingat apa pernah pergi tengok TV rumah Kak Ipoh tak? Kau cak ingat lah, pergi rumah Kak Ipoh tak pernah pula. Tak pernah lihat dia Rasa hello ke ke apa ke kan. Tak pernah nak halau ke kita kan? Muka kita ni. Selamat kita ya. Selamat orang rumah Ipoh tu kan. yatim. Ramai anak lelaki. Orang yang faham. Orang Kan tak ikut kan? tak faham kahwin dengan Dia tadi bahaya. kan. Ya Allah. Mula baik dia demo tu. Kalau nampak lagi boleh bagi. Tapi Kak Ipoh tu nak sampai meninggal dia baik. Memang dah buat dia dah baik pernah dah. panggil dia kan. Pak Orang Haji. nak cor dia Daripada zaman Pak Haji. Pernah panggil dia kan hilang gitu je ular. Rasanya tak? Malam dia tak boleh tidur. Rumah Kak Ipoh tu memang rumah nombor 2 kita lah. Lepas maghrib dia lari. Tengok TV bukan siapa apa, tilawah Al-Quran. Masa tu ini. Apa? Sampai ingat tak? Sampai siapa tu? Siapa ya anak Kak Ipoh yang mana yang dia letak tahi tu? Dia letak tahi kayu tu. Oh, Kak Cik ada. Oh ini kan kau cik kan? Ya Betul betul. dia siapnya renjih-renjih atas tahi tu kan. Lepas tu dia cakap apa? Su merah katanya. Sebab melekat kat depan TV kan. Dia letaknya tahi kayu. Tapi dulu masa kecil-kecil panggil dia adik manja. Adik manja. Ada baju adik Ada manja. baju adik manja. Apa yang movie tu? Masa zaman tu ada keluar t-shirt adik manja. Mak Su ada lah baju tu. Pantang kering. Pantang kering. Tak melekat pula. Itulah. Sampai ke besar. Hidup lah pula. Tapi adik lekat. Adik dia dekat tapi dia dah naik kau mendengar tu. Tak bagi panggil dia adik. Apa nama? Ni Abin nak buat video. Cerita sikit. Yelah nak ni sambungan malam tadi lah, video malam tadi. Oh. Abang Yus, ubi dah siap. Ubi dah siap. Inilah. Dah siap. Sini bawa ke sini. Panas. Tak bagi dia hantar sikit tengok. Oh gitu. Okey. Mak Su ke Mak Cik P ke Mak ke, kita cerita kenangan raya dengan Ayah Luk. Apa yang diingat raya dengan Ayah Luk? Raya dengan Ayah Luk. Macam tu tak nak cakap. Tak apalah Mak Cik. Tak ada gigi. Tak nampak Mak. Kalau Mak Selong cakap Mak. Tak nampak.
Tak apa. Boleh edit nanti. Mungkin abang Hafiz ni. Habis buat AI nanti. Satu kenangan Ah, yang terakhir. boleh ke? Terakhir kepada yang kau buat aiskrim tu. Ingat tak? Yang bekas dia tahu yang bekas kayu. Cerita lah. Cerita, bagi ingat. Cerita. Ha. Kau tak tahu, tapi awak rasa Kak Yi juga raya. Memang. Kita rasa macam pandainya dia buat kesupit, pandainya dia buat kuih bau. Pandai berlaku rasa Kak Yi ni. Satu hari tu buat aiskrim dalam Dalam bekas kayu. Kak Yi tu nampak dia diam, tapi dia pandai. Tapi memang dia look dalam hati dia pasal dia suka makan dia. Kok itu pandai memasak. Aku masuk dengan dia, masak batu, masak tu yang pakai ayun gitu betul tak? Ada tak cerita pasal ayah Lok? Oh pasal elok tak ada kita eloknya. Ayah Lok ke Pak Ngah ke? Kita elok tu macam ni, sebenarnya takut dia elok. Dia tak jarang dia tengok. Apa-apa suka nyorok. Elok nampak. Kita bila boleh. Tak apalah. Tapi ayah Lok tu dengan Mak Su ni Dengan sama. Paling manja lah. paling manja lah. Mak Su pun paling manja dengan dia lah. Dia tu macam dengan Mak Su ni macam lemah sikit lah. Buktikan. Buktikan. Buktinya pernah sekali tau. Tu pernah. Tu, dengan Tak yang pun. Ha? Dia kan. Kalau kan suka dia masa tu bujang. Dia kan suka bawa yang pergi mana-mana. Yang dengan siapa? Dengan kita pun. Dia bawa dia masuk dia kerja jadi pemulu dekat. Langkap. Angkat. Kenangan. Kan kita sekolah dia bawa yang ni kita. Dia bawa dia tidur kat rumah tu, tinggal kat rumah dia pergi keluar. Rumah tinggal dengan kita. Hati lapor makan. Masak rumah teres papan kan. Berlubang. Itu dapur dia tinggi. Masak nasi goreng telur. Rupanya sebelah tu orang bujang minta rumah. Tinggi je tukang masak. Tapi orang berapa? Tak tahu masa tu sekolah. Ada jarak 6 dan 5 macam tu lah. Siap makan nak tidur kan. Pintu dah tutup. Bunyi orang sok-sek dekat luar. Udah lu mak tahu itu kan tak ada ikut lagi kan. Dia suka kan naik motor dengan kawan-kawan dia. Pernah kan dekat Manung tu dulu depan rumah Arwah Luk tu. Kan rumah sewa. Tak segan dia bawa adik dia sama dia. Dalam tu semua lelaki dia bawa ayah naik motor. Lepas tu dia suruh masuk. Bayangkan kawan dengan dia pakai tuan, dan lepas pakai seluar dia ajaknya dia masuk. Yang tak nak, yang duduk dekat luar naik ke atas motor. Yang kawan kan masuk. Sekarang tak ada percaya dah. Takut. Arwah Luk ni kenangan dengan dia. Yalah. Masuk. Tadi habis cerita tadi. Mak Su zaman Mak Su kecil dulu, Mak Su ni kan macam ambil tangan lah dengan Yellow. Dia pergi mana-mana memang nak bawa Mak Su. Jadi Mak Su ni kan, Mak Su rapat dengan keluarga isteri dia yang pertama tu. Mak Su rapat, Mak Su kenal semua. Sebabnya dia rajin bawa Mak Su. Pergi bila balik ke sana tu dia bawa Mak Su. Dia bawa lah kalau dia orang pergi holiday, pergi Penang ke, Mak Su bawa Mak Su. Banyak jalan. Dia dah mengasuh dah rapat lah kan. Masuk kecil tu. Dah besar dia dah rapat. Jauh ke baju. Buat sungai elok dengan mak lah. Pak Ngah. Cerita dengan Pak Ngah. Tangan. Tak tahu lah cakap lah. Baik sangat orang ni. Jangan Macam ceritalah sikit. Apa? baik sangat lah. Sesuatu yang macam Dia abang yang sangat bertanggungjawab, sangat caring, sangat menjaga adik-adik dia. Hari tu dia tak kahwin tak apa. Dan dia nak jaga adik-beradik dia. Ana cerita Ina. Tu Ina. Kamu tengah ceritakan pasal abang kamu ni. Rapat rakam. Tak tengah cerita pasal Pak Ngah kat sini. Cerita pasal abang kamu. Tengah belajar boleh keluar duit. Tengah belajar main hantar duit kat opong. Pangah dan pangah. Tengah belajar. Kan? Apa tu, lepas tu sampai kahwin pun dia masih
kan satu benda yang mak cua tak boleh lupa kan. Masa tu bila kenangan tu kan ingat dia dah tak ada tau. Ceritanya. Masa tengok bawah kan. Nampak itu macam kereta neon tu. Dia duduk pada rumah flat tu lah. Tengok kan. Dia nak bawa bodoh ya. Orang pernah guni dia bawa. Rupanya dia bawa bodoh raya, bawa naik tingkat 4 kau bayangkan. Masa Cua duduk kat section 7 tu. KD. Oh. Masa itu memanglah kita tengok okey je, tapi bila sekarang dia teringat yang sedih. Macam mana Durian tu dari mana? dia bawa dari kampung lah tu. Naik apa? Sagar dia tu. Sagar. Cok, kenangan lepas sekolah kan kita gilang kat Penang kan. Lagi kan El datang tengok kita kan. El tengok rumah kita macam mana, kita duduk kat mana. Lepas tu kalau raya ingat raya kan. Maksud masa kecil ni raya, kalau baju raya pertama tu, inilah demo ni. Yang jahit baju raya Maksu. Baju kurung. Demo suka jahit malam raya tau. Malam raya baru dia jahit. Kita ni dia merancang nak pakai baju apa. Dia pernah 1 tahun tu kena sakai tak ada baju raya. Habis sebenarnya dia buat. Kok Cik buat pernah baju raya Kok Cik tak? Satu shoot je, serupa je jajan. Laki perempuan sama je. Merah-merah. Lepas tu itu raya pertama. Raya kedua awak mesti ingat. Nyoh mesti beli awak satu gaun untuk raya kedua. Zaman itu kan. Lepas tu dia beli baju kan. Dia beli baju besar. Agaknya suruh pakai lama kan. Raibih sampai ke bawah ni besar. Tapi kita ni kan tak biasa pakai gaun gitu kan. Dapat gaun tu seronok sangat. Gaun ke Messi? Gaun tu lepas lutut dah besar. Dia beli ni tu besar. Ketiak besar begini gitu Bila hari kedua tu pergi beraya rumah cikgu kan. Oh rasa kita lah payah lawa sekali. Pasal pakai baju gaun. Sama. Tapi itulah zaman kecil dulu. Mesti ada baju raya. Daripada panggung. Duit sambil pedas tu. Oh dia tak ingat juga ya. Ni kayu tanam. Abang dapat nombor berapa? Habis. Ha? Dapat nombor berapa? Ini tu bukan. Sama, asal. Ayo, depan aku Ni Mak Teh. Cerita sikit pasal Mak Teh pula. Oh, Mak Teh ya. Itulah jenda. Kita punya masakannya. Paling yang tak dilupakan Dulu kita Dia penindai. air penindak kutu. Kejap. Sini. Pelaga. Ha. Ni tukang kut. Ini kuat. Orang pakai ini kuat ni. Mati tu tukang Jumpa. bersih tu tak? Lantai papan, tak ada tiku getok, tapi ada. Ni tukang masuk air. Maco ni dulu masa kecil. Bagi tugas angkat air macam ni. Angkat air daripada kumpul-kumpul dia tukang masuk. Kita orang yang kecil-kecil ni. Yang Syok Pak Ji. Ha. Cakap apa? Kamu tak payah buat. Kamu buat yang ringan je. Angkat kain, lipat Kesian kain. adik ni lebih. Adik kita bagi kita Tak kerja ada ringan. kerja tu sebab tu lah. Pandai. Pandai yang ni lembik sikit. Itu pasal kan macam sekarang mengemas pandai. Macam dia kerja dulu mengemas. Dia sejak dia dulu. Kamu lipat kain je. Kamu angkat kain je. Kamu tak payah buat kerja berat. Kerja berat macam masuk kain, basuh kain. Cor tu pakai kain dia. Ni musuh ni ha. Musuh ni mesinnya. Beb. Atau kita kecil mana? Sampai Kita ke depan kecil dia mana? dia pergi jalan ni kan. Dia punya kita Penyedar. punya penyedar tu. Kalau ada kita kecil-kecil ni yang biasa main tu mandi turun rojoknya dia tu besin tu. Ini orang ni. Lepas tu kena marah. Yang lelaki pula ambil baju meh. Ambil baju lipat tu. Dia pakai. Pergi keluar. Ada 2-3 ringgit yang dia keluar. Dia masuk dalam rumah. Satu tak? Itu ya. Dulu kan, masa kecil dulu, kita orang tak dipanggil. Pakcik Mat dengar tau. Belum. Habis? Ha. Masa kecil dulu kan, Ha. kita orang ni panggil bukanlah panggil Mak Cor, Mak Lang tak ada. Tak panggil Ah, nama. ya. Dulu panggil Ani. Oh. Tak. Tak bahasa ni. P.
Ya. Tak Ani. Itu lah Syuk kena marah dengan Mak Cor dulu masa kecil gitu lah. Macam ni. Garang, mana garang. Stres. Stres meladi. Sampai Mak Su ni kata apa? Ani ni kan aku besar so aku nak bunuh dia. Lagi kita dah Dia marah. sampai dia kan dengan macam kan. Dia kawan-kawan dia masa dulu macam lelaki tapi orang tidak lelaki dulu tak macam lelaki sekarang. Kawan dia Tomboy. tomboy tu. Pernah satu hari tak sekolah, tonting, nyamuk balik komponen naik coy ya. Lepas tu arwah ayah Kawan dia tahu. siapa? Abang Syah dengan Murad. Murad. Tak sekolah tu menyuruh Kita macam. Habis satu dekat candan tahu orang cerita ni. arwah tu tahu kan. Diikat di Pasang bawah mat. tiang rumah dulu kan rumah atas. Ya. Ikatnya mak cuba bawa tiang rumah tu. Yang Minat tinta cerita dia Lepas bersih mak sedihnya kita nak buka, ayah tak lagi. Tinta, ayah tengok je. Aja yang anda. Dia korang apa tak? Jumpa duit sini. Dia duit. Dia punya seronok kita sedih tu penikan. Dia seronok dapat. Anda, Sarah pasal kenal tu, dia ni pergi sekolah, dia macam Mak Tih apa tu, dia orang macam pengawas orang anu, dia cepat pergi, kita lambat. Perginya dengan siapa? Abang Sak dengan Murad. Apa itu orang dengan Murad. Ada bukan dia pergi Murad tu kan nak kebab. sambil petik getah tu. Petik. Orang ni pula petik orang. Dia lambat dia berjalan pergi tu. Getah, kata. Nak main dengan dia semua jalan. Dia dekat sampai sekolah. Garah. Lepas tu ngundur balik. Tak ada yang bagi semangat nak pergi. Kita yang takut juga tak pergi sekolah ni, nak pergi je lah. Dia kata, jomlah kita balik. Takut. Jom daripada balik, kita balik lah. Dah balik tu, jom kita pergi rumah Poh. Cibi. Makan. Atas. Orang atas ke banyak? Bagi aku. Dia jari golongan. Sini. Oh. Itu cerita dia. Lepas itu, tu pula sampai ni, tu salah balik. Depan lah. Tunggu Kak Ji balik. Tak boleh sebab dia ada apa? Balik. Sampai rasa Kak Ji balik. Oh, dia tak pergi sekolah. Tak pergi sekolah. Mak apa lagi je, ayo. Tak ada kena rotan. Tapi kena dendel duduk atas panggang kayu. Kan dia bawa rumah yang kena ikat tiang Ada tu. panggang kayu tu. Duduk tu, kena ikat tangan belakang ni. Oh, Haji yang andai. Oh. Kau makan ni ada rasa. Patutlah hongkin. Dia ganas sikit. Ganas sikit. Tak tahu punya. Tapi dulu kan kecoh kan. Orang lagi. Tapi dulu baik-baik je. Betul, kawan dengan dia apa. Tak ada ni, tak ada macam. Dia ingat kalau satu cuti sekolah, kan jaga padi. Padi tengah kain tu kan. Yang duduk lah. Jauh beza, tak ada Dia ada ni. Dia dekat pondok dia. Kita kat pondok kita kan. Lajur. Dia pun boleh ingat kalau orang sekarang. Betul kan zaman dulu rasa macam pure betul lah kalau kawan ke apa kan. Betul. Dia baik. Zaman-zaman harap. Macam tengok. Takut dengan macam-macam. Tadi tak habis tadi. Pasal Mak Teh cerita. Pasal Mak Teh tadi. Oh, Mak Teh. Mak Teh tu, dia dulu kerja ni kan. Cikgu lah, dekat Terolak tu. Ustazah. Lepas tu hujung Tapi minggu balik balik. kampung ada kaset lagu Kuat Ruang, Eddie Cilik Tonggak. Itu raga tu. Dia dulu ustazah, tapi ustazah raga zaman dulu lah. Dia pakai tudung ikat belakang. Lepas tu baju kurung kedah. Lipat sama siku ni. Dulu zaman Naik dulu. balon cat balik. Lepas tu dia kain hitam satu. Baju je bertukar, kain ni dah. Betul? Oh. Zaman dulu orang susah, kain sama je hitam. Baju je bertukar. Lepas tu kalau hujung minggu tu aku memang macam menunggulah dia balik sebabnya apa? Buang kutu. Kira gini lah, dia kira macam tunggu tu macam 50-50 lah. 50 tunggu tu pasalnya dia balik kan masuk mi kan belamba banyak gitu kok. Panjang mu kita ni. Kita ni macam mi tu macam susah sikit lah nak dapat makan. Jadi bila dia untuk semua tu beli rumah tu memang so best sangat lah masa tu. Yang 50 tu. Yang 50 tu yang baca kutu ni. Oh, ganas dia. Oh, ganas sana. Nampak kita dalam tu kan. Tarik je. Gitu je. Astagfirullahalazim.
Tu saya bagi minyak je. Minyak. Cik ambil minyaknya katanya. Tahu dah kalau minyaknya tu memang meleleh lah tepi ni, meleleh minyak. Itu panjang tu, gosip macam-macam gosip keluar. Cerita benda tu. Itu tengok, lepas tu tengoklah pada gosip dia, kalau gosip marah ke apa, kepala kita ni ada tarik kutu, pak, kamu ni banyak keluar kutu kamu. Kamu tanya ibu-ibu je bukanlah. Siapa yang mewarisi kemahiran tu sekarang? Kemahiran mencari kutu. Kita boleh tempat ni. Berarti ni betul. Kita boleh lagi cari kutu tu. Cuma tak ada orang berkutu sekarang ni. Dulu pilihan mencari kutu tu banyak. Ini ada. Ini ada juga. Berbun dah kan. Cuma yang tak lalu tu lah, Tok Ji kalau saya kutu dia suka lumur minyak. Kembang masuk kepala tu. Lepas tu langsung Tok Ji nak buat apa rambut kalau dah minyak tu. Tekan tu. Diam. Sampai dia tak nak. Sampai dia nak muntah. Dia buat macam nak. Nak muntah aku. Pergi. Lepas tu, kita pun kulai-kulai tu. Tak tahu. Rambut dah penuh minyak. Duduk kat tangga tu. Duduk kat tangga tu. Kat atas, kita kat bawah kat dia. Lebih menyayang hati pula kalau ada kawan kat luar. So aja main. Awal tak boleh gerak. Tapi tu dah bila last tu tolak je kereta tu. Muntah aku. Masuk. Awak cerita pasal malam tadi kata pasal Pak Ngah suka berjalan apa. Pak Ngah, dulu ceritanya tu lah Pak Ngah tu kan dia suka berjalan. Bukan betul berjalan, dia suka bawa kita orang ni berjalan. Kan Cik Nyah kan? Arwah Nyah kan dia suka kan kalau kita orang datang rumah Nyah kan. Kan bawa kita jalan berkeloh lah, berkeloh sana lah, berkeloh sini. Cik Nyah sedih pula kita cerita. Saja ni Tapi ingat. Mak Ngah pun suka berjalan. Jadi dia pun suka kita orang datang ni boleh berkeloh-keloh. Betul. Dulu arwah Pak Ngah Yang diam je. suka menjamu makan ya Allah. Kalau dah berkumpul adik-beradik. Dia Cik Nyah kan? Tapi ada kenangan lah, ingat lah masa kecil-kecil Mak Ngah selalu buat masak apa? Ikan bakar. Sambal sotong. Ikan bakar. Ikan apa tu? Bakar dengan rendang makna. Lepas tu Tom yam. kan daging masak apa tu Nina? Daging bubur macam rempah tu. Tom yam. Apa kenal sampai sotong Mak Ngah masak. Sama satu. Tapi tu sos ke? Dia bila masak sambal tu tumbuk. Sambal tu tumbuk ni. Tapi satu lagi kenangan yang kita tak lupa pasal Pak Ngah. Masa tu kita orang masa Pak Ngah kerja Standard Chartered. Standard Chartered. Kita orang terperangkap dalam lift. Siapa ada sekali? Konon-konon nak Pak Ngah bawa pergi tengok tempat kerja dia. Kali Api ingat Api dengan ayah lah. Lepas tu tak ingat lagi siapa. Tapi kita apa? Sesat lift tak tahu keluar. Flat samping tu. Tapi Standard Chartered lah. Dia tekan-tekan. Mana nak keluar ni? Lama kat dalam lift tu. Dah takut lah, nangis-nangis. Betul macam mana boleh keluar? Jumpa je lah dah tekan-tekan. Tapi lama dah dalam lift kan. Jadi semua panik. Kita tak pernah naik lift kata. Pak Ngah tu dulu dia memang abang yang bertanggungjawab lah, betul lah kan. Urusan adik-adik di sekolah belajar dulu ya. Dia yang ambil ke depan kan. Yang gambar habis Bayangkan Pak Cik Meh. apa tu? Pakcik Jam masuk UiTM Johor. Ya. Dia hantar. Baju tu baju Pak Yang Jam kan? Johor. Masa gambar Meh tu pergi ke? Awak pergi? Awak pergi? Ke Johor. Hantar Jam pergi kan? Kan? Dia ngantar. Dengan Cik Nyah lah, semua ngantar.
Makcik P pergi ke UM. Semua kita pergi. Semualah dia lah. Jom pasal duduk rumah Cik Zah ni kan. Gitu. Bawa bangkai macam ni. Itulah ingatnya. Pangan tu kan. Tapi masuk dulu UTM tu UATM. IPM. Naik bas. Oh sedih. Naik bukit. Pergi tu dia orang lain ada orang hantar. Dia tak ada orang hantar. Sendiri naik. Bawa bantal 2 biji. Itu yang sedih tu kan. Dengan beg Dia saya. pakai dia pergi saya ni kan. Pakai seluar sekolah. Dia tingkat 6. Oh ni hijau kan. Tak sedih tu lepas itu seluar tu panjang kan dia tak elok tak jaga kan. Habis kita tak ada serikam dia nak serikam. Dia seluar ni dia macam tampak le bekas. Bekas yang tak berani dia. Tak berani. Awak ingat lagi masa Nyoh nak konvo ATM tu kan? Kan mak pergi kan, mak pergi Kuala Lumpur. Naik kereta api, dia bawa awak. Dengan siapa? Dengan Tok Syah Jambang. Tok Syah Jambang, awak, mak. Naik kereta api. Itulah naik kereta api tu. Tak pernah naik kereta api macam tu lah. Itulah awak ni kan ngekor mana pun mak bawa lah. Rasa naik kereta api ada naik bas ada semua merasa lah. Walaupun duduk kat Ceruk Lempur tu. Itulah naik kereta api dengan Tok Syah Jambang tu siap buat bekal ni. Buat bekal nasi apa semua ni. Lepas tu kat mana ke kereta api singgah untuk berhenti untuk dia turun. Ada berhenti kan. Yang Tok Syah Jambang ni dia turun. Sampai kereta api tu nak bergerak. Awak tak nampak dia naik. Oh, debunya. Lepas tu masa tu kita selalu pergi rumah siapa? Kamu Pak Ibrahim ke? Kan? Yang tepi Sungai Kelang tu. Tepi Sungai Kelang tu kan? Yang rumah setinggan. Jodin ni? Ingat tu. Pergi tu ke rumah tu. Duduk rumah tu. Hari yang dia konvo tu, mak je pergi dengan Nyoh. Awak duduklah kat rumah tu. Tapi awak ingat rumah tu tepi Sungai Kelang. Ya, rumah Jodin tu. Situ. Itulah ingatnya. Kak Ni ya. Situ. Kira mak tu orang support dia pelengkap tu Tok Syah Jambang, Tok Zawawi, Tok Nekman, ya. Semua pak keluarga dia ya. Dan orang-orang yang menyokong belakang dia. Kita pun kenal tu aja adik-beradik ni kan. Orang lain mana ada. Kan? Kalau dia pergi Kuala ke balik mesti singgah. Mesti singgah naik motor dia ya. Motor dengan kuah. Tengok je kita cukup. Ya, apa? Tengok je ada. Ni. Antara orang yang Masa kecil itu je rasa yang kenal. Yang selalu nampak lah. Itu lah mak ni tapi Dulu kalau nak Pak Ibrahim. rumah yang selalu pergi pun rumah Tok Syah Jambang ya. Rumah Tok Nekman. pergi dia naik apa? Awak suka duduk pergi rumah Tok Nekman? Awak suka pergi? Jom. Dia cuba Sebab apa tau? kawan dengan esok. Sebab kat rumah dia tu duit terkabur je. Duit siling. Kalau siling, ambil je. Ambil je. Kena emak duduk kira. Kalau kita pergi rumah dia pun macam tu lah. Dia makan apa itu gitu. Ada tebu lah. Orang Dia mesin air tebu. yang makan dia juga ada. Tak ada sini. Makan Kalau cuti dia mau tak mana, macam. cerita pasal ni accident ni. Naik bas. Pergi rumah Tok Nekman ya? Betul memang lah ni merang. Kita nampak terus ni merang je. Murah ni kena langkau. Lepas tu ayah tu nampak. Dia kata dalam go. Yang tu jatuh kat tengah jalan. Lepas tu seorang daripada pemandu tu dia turun, dia tengok. Lepas tu dah dia tengok. Agaknya mungkin dia ada nyawa lagi. Kalau orang dia terbalik. Tadinya mungkin nak bagi habis. Itu nampak pergi-pergi. Dasarnya dia dasarnya orang muda. Pakcik Ri ya, Pakcik Ri ya. Apalah Pakcik Ri, betul Dia apa kan? Tengok kan tu kan. Bukan dia ada empuk kereta tu. yang driver tu dia lari pergi balik polis, dia kata dia lari pukul.
Jadi tomat yang lain bukan dia. 12 orang satu hari betul lari dia pukul kereta tu dia pukul bagi renyuk. Jadi kan kuat bukti yang lambu tu. Betul pemandangannya kan. Lepas itu kan dia dah buang ni kayu dia mana kereta kan. Dia masuk remok lalu. Ini tu kan. Sambung. Encik P. Encik P, sambung. Sambung. Pakcik Zul pula. Oh, Pakcik Pakcik Zul. Zul. Ada satu sejarah dia. Ha. Pakcik Zon tu ceritanya masa dia kerja dekat Kuala Lumpur. Ha. Kuala Lumpur. Hmm. Kuala Lumpur. Hari raya pertama. Hari raya kita. Selamat pagi saya. Selamat pagi. Selamat pagi saya. Dia beli kain. Selamat pagi. Raya untuk kami ni. Untuk kami. Sama dia tu. Dia beli Rumah dia macam kembar. Dua ni macam kembar tu. Dia beli kazam baju raya, itulah ingat. Tapi dia bawa pergi membeli belah. Membeli belah baju raya. Di mana Kuala Lumpur. Oh. Jam dia jebur ni. Ingatnya. Jam, jebur kita jam. Pergi. Kita jebur jam. Kita punya pengalaman kita apa dia nak cerita ni. Jebur. Seorang. Zam, cerita dengan Pakcik Zul. Ada apa-apa? Pakcik Zul dengan Mak Su ada satu sejarah. Ha. Sejarahnya berulang kali. Itu ni. Satu dia lagi hebat. Masa tu dia usia remaja dia lah. Masuk pergi Kuala Lumpur, ikut opohnya, bawa nak Kuala Lumpur naik bas. Lepas tu bas tu fashionnya, tunggu penuh baru gerak. Jadi, Masuk duduk di atas bas tu dengan opohnya. Tiba-tiba terpandanglah Pakcik Junnya tengah melepak dengan kawan-kawan dia kat stesen bas tu. Dia tengah ni. Oh, begitu. Lepas tu kita ni kan, takjub dah kan. Mak, Jun. Mak nak buat Jun, Mak. Rupanya opoh tu dah lama dah yang gini dengan muka geram gitu je. Dia diam je. Jun, Mak. Gitu. Okay, lepas tu rupanya balik rumah hari tu Junnya kena dengan mak. Kena rotan. Kena rotan. Jadi Mak Su ni kan rasa bersalah sangat. Sebab apa? Sebab kita rasa bersalah tu pasal kita yang tunjuk kat mak tu. Rasa nyah ke Jun sampai ke dapur jatuh. Tak tahu lah, tapi masa tu memang malam tu, mengamuk malam tu. betul lah masa tu. Hambat nyah ke Jun sampai ke dapur. Tergelotih kat dapur tu. Tapi lepas tu lah rasa bersalah. Cu lah pula. puncanya. Awak lah puncanya. Awak takjub ke dengan Jun tu merokok. Tapi tak adalah rasa niatnya nak itu kabur dengan mak je. Mak Jun kata kan. Mak ni dia dah lama dah nenang je. Kali kena bantai. Kita pernah ada festival kena bantai je. Satu lagi Pakcik Jun je kan. Selalu kena bantai. Suka. Ni kayu tikar keliling kampung. Tapi festival yang kita kena bantai tu. Dia honda satu Malaysia jalan kaki dia. Ha? Jadi nak pergi satu Malaysia jalan kaki. Nak trailer Malaysia jalan kaki. Jun. Sampai mana batas balik rumah. Rumah dengan Joe festivalnya pagi nak balik Ipoh asrama. Lepas tu naik kereta api kat Kuala. Jadi rumah ni nak ngantor lah dekat Kuala. Tapi tak tahu nak pergi Kuala pun tak tahu. Bukan tahu bukan Kuala. Tak terodi. Jadi pergilah ngajak lah kawan seorang kampung tu kan kawan pergi tu neman rumah ni. Paridah. Sebut nama lah. Pergilah Dia bawa pun. Yang dia bawa Orang bergantung ngantor sampai lah dia. Kak Ji. Tapi dia takut jalan. Sampai dia tengah tapi kok dia naik. Nak balik lah rumah. Jangan kesian Balik rumah dia kata rumah Mama nak balik-balik lah. Aku nak duduk wayang dia kata. Aku rumah jalan Kuala pun tak tahu. Nak kat anak rumah ni nak ikut lah dia tengok wayang. Masa dia remaja ya Jom. Jauh cerita jalan remaja. Hati dalam panggung punya lah seronok tengok tu tapi. Doh, hati dia kena buka ni kan. Tang tapi. Kalau balik. Nak cepat. Kita nak cerita
kita lah yang kita ni nak balik nak tahu kan. Ikut dia. Mak nak buat hotel. Dua-dua kan hotel. Jom lah yang teruk pasal kali awak. Awak yang jadi kakak. Kita dengan dulu Pakcik Jun dulu kan. Aku duduk di tu. Masa tu Mak Su kecil tau. Apa tu? Mak Su ni biasanya opah kan bawa Mak Su pergi mana dia tu pergi mesti bawa. I want Su. Tak ada awak pun awak ikut je naik bas. Ingat dah tu? Pakai kasut besar naik bas. Tidak, masa tu baru bangun tidur tu. Tidur. Apa rambut tu gini dengan hingus keras kat sini. Betul susu dia, betul susu. Tak ada lagi. Tapi cerita mama tengah mak benda ni. Mak ni nak pergi ke mana? Nak beli barang. Beli barang. Nak beli barang. Kamu tinggal tau, kamu tak ikut. Tinggal. Tak gitu je. Tak mandi tak apa, rambut tu kembang je ni ha. Itu ingat lagi hingus keras je keliling ni ha. Kamu tidur keras. Tu okey saya tak ikut. Nak tengok mak je, naik bas. Oh gitu. Sekali bas sampai. Naik. Apa dia naik? Mak Su pun naik juga. Dia duduk. Kamu ni. Duduknya sampai ke mana orang ikut? Dengan hingus keras tu. Comot kan tu. Betul-betul ada itu. Aduh. Berapa tahun tu? Masa tu. Kecil. Kecil masa tu. Lepas tu masa bila yang tu nak belajar naik basikal tu. Nak belajar basikal. Memang nak belajar basikal. Basikal tak ada. Tapi masa tu Ini kita pasal-pasal jam pula. Masa tu ada basikal tua tu siapa punya? Mak punya ke? Yang basikal tua tu. Kita dengan cika je. Basikal ada, motor pun ada. Masa tu. Lepas tu kan pergi mana? Kebetulan ikut mak balik tu mak beli ABC. ABC Rami kan. Untuk Mak Su seorang je. Dia pun tak ada, Mak Su seorang je. Lepas tu balik-balik ni Pakcik Jun ni kan. Dia teringin kan nak ABC ni. Kata adik, kamu nak belajar basikal tak? Kau nak belajar basikal? Nak, kita main excited nak belajar basikal. Kalau nak belajar basikal, Jun ajar. Bagi Jun ajar. Dia kata bagi Jun ajar tu kata. Okey tak apa bagi. Punya nak basikal tu. Belajar, dia ngajar lah basikal tua tu dengan kepik gini tu kan. Kepik gitu tu. Tapi ceritanya belajar naik je, turun dia tak belajar. Dia bawa. Udah tak tahu nak turun. Terus masuk dalam kebun. Siapa tu? Pak Ibrahim tu, abang dia yang tak betul tu. Siapa tu? Jatuh sama ada dekat itu ya. Tak tahu main langkau nonu tu terus masuk kat kebun dia tanam tu. Siapa nama? Kasim, Pak Kasim. Pak Kasim. Pak Kasim tu tak betul sikit. Udah dah jatuh atas kebun dia. Dia pula tengah berdiri kat situ. Kasim tu pula tengah berdiri kat situ. Tengok dah awak ni. Tak berlari tak? Lari ambil terus bangun dulu sikap tak naik dah. No gitu je terus sama rumah. IBC pun dah habis. Balik rumah IBC pun dah habis. Ilmu tuntut tak habis. Macam Alibaba punya ni ya. Itu Pak lah. penyamun tu. Nak masuk pandai. Tu pun tak pandai. Tapi Pakcik Jun tu lembut orangnya. Dia lembut, dia macam ayah Luk kan. Dia waktu dia umur berapa belas tahun Dia lembut. dia naik basikal tua tu bawa getah jual kat Lempung. Tak tahu lah. Masa tu umur 16-17 tahun. Rumah Hafiz kan, dia ompoh ni kan. Dia anak perempuan buat kerja dalam rumah je, buat kerja rumah. Sapu dalam rumah. Yang lelaki dia jual Nangkit. bawa getah, pergi kerja-kerja ni lah itu gitu. Angkut padi. Angkut padi, Nyesin padi, benda liang. Dia mah. Naik tu lah. Basikal tu, basikal buat kerja tua rumah tu. tak ada ni. Ambil awak balik sekolah. Tapi buat kerja rumah, tapi kalau kita orang masak dia balik tu siap masak dia buat apa dia. Omong dia kemas dia itu.
Sebab rumah tangga ni lah mastermind dia. Dia pakai Ha. Orang tak ada buat kerja rumah tangga. Orang ni bodyguard mak. Bodyguard mak. yang perempuan ni kalau pergi teman dia pergi di sana lah tengok kayu api lah apalah. Oh, dia getah. Tapi kamu tak ada buat kerja. Itu. Tapi kalau hujung minggu, cuti sekolah hujung Habis minggu, semua. semua Laki ikut. perempuan Ya. pergi. Kayu satu panggang seorang Sekejap, kita nak cerita tu penuh. Lepas tu, kalau ikutkan kebun getah tu jauh ya. Jauh. Kita berjalan tu jenuh. Jauh semua. Kocok rasa dulu pergi balik mana je. Tapi masa tu masa tu kita macam enjoy, tak nampak pun rasa jauh tu. Lepas tengok balik, oh jauh juga. Balik orang bawa kayu penuh bersikap tu depan belakang. Siapa punya bawa ni? Tak ada setengah ni siapa punya? Ha? Kebun getah tu yang mau pergi jauh, saya pergi ikut. Sekarang ni kan dia buat ni. Dia dah bersawit tu. Apa sawit tu? Tak yang 3 ekar tu. Bukan 3 ekar Sebelah ni pandai untuk sawit dekat. Lagi satu ni. Lagi satu ni. Ada TV tu kan, top beli TV tu kan. TV yang tarik pintu dia tu kan. Bukan pakai bateri. Sampai dah gambar dia kecil gini pun tengok lagi boleh ni. Lepas tu kita awak geng dengan Kok Cik. Ini geng dengan Mel ni. Cuma nak tengok cerita Cina. Cerita Cina. Dia mana nak tengok bola. Jadi kan, kalau tengok ada siaran bola. Diam je betul. Suara slow tak boleh. Ya, masa tu pukul 7. Cerita Cina pukul 7. Cerita Cina. Untuk sambung nak petang tu. Nah, bersama sambung pula macam petang. Kita memang tak adalah cara tengok bola. Bila masa dia tengok bola. Itu tak kita orang ada berbisik-bisik. Sekali tiba-tiba terpandang ada nampak mata gede-gede kat lubang. Ada. Tengok dari bawah. Oh, mendak ya masa tu. Menyendak masa tu. Aduh. Dema dah ni dema. Ni ceritanya dema. Oh, dema mengendap pasal dema nak tengok bola. Dia memang tahu dah akar kumur ni. Tengok cerita Cina dah habis. Kumur tak? Ingatkan orang Kumur, kalau dulu kalau buka siaran gitu kan gitu pula gitu kan. Jadi kalau terpulang-pulang tengok ada bola tu, dia memang tahu dah jadual bola. Cepat-cepat tukar. Oh ni. Tiba-tiba terpandang buat mata tu ada. Ada duk nenang ni jauh pun. Aduh, atau TV je satu itu dia hiburan kan. Atau TV tu pakai bateri ya. Kadang itulah dah tak ada apa. Tak ada duit mak kan. Tak ada lah waktu ni. Awaknya nak pergi Cas bateri tu. Naik taksi tak kesian je. Itulah. Jual getah bocah bateri. Duduk rumah orang ni dengan Orang jual getah tu. tunggu jual getah dulu bocah bateri. Tok beli tak? Tok beli TV tu tak? Pasal dia tengok adiknya asyik hilang kepo. Apa? Belinya TV. Zaman tu. Pak Jizam tak dengar suara Pak Jizam sangat. Oh, dia tak boleh, dia tak boleh buka. Ceritalah. Pengalaman beraya dulu. Dia balik-balik pakcik yang jahat macam ni. Pusing-pusing. Aduh. Agak nakal sikit lah, tapi banyak baik dia. Ya. Penulis Apa yang baik? Cerita. Baik, yang Maksud ingat Pak Cik Jam ni kan. Maksud pun, itulah. Maksud ni ke macam dengan dia dulu memang jadi mangsa buli semua lah. Mangsa lah, Jadi, mangsa. Ini mangsa dan dia pemangsa kan. Tapi, yang buat Maksud terharu kan. Masa Maksud nak ambil SRP. Masa SRP. Masa tu jam SPM ya? Ya, awak SRP jam SPM ya? Masa tu, Maksud bahagian matematik tu lemah betul lah rasanya. Dalam kelas tu rasa faham tu bila balik rumah tak kerti nak buat. Masa gitu kan. Pakcik Jam ni dia yang ajar Maksud. Dia bukan setakat ajar matematik tu. Dia siap beli buku. Dia beli buku latihan untuk Maksud buat kat rumah. Ada juga baiknya. Ada baiknya. Itu awak ingat betul lah. Dia
mengajar awak matematik. Bila dia mengajar awak faham. Tak, Pak Jilan kata kalau dia cerita nampak dia jahat. Cerita baik, cerita baik. Cerita baik. Itu Dia baik. budi dia yang Tapi biasalah. Macam tu nakal-nakal. dia bukan dia jahat. Dia cuma ada sisi nakal membuli orang ni, mendekat ni. Ada Gitu. mendekat kan. Satu-satu yang boleh dibuli dia. Jadi ni pula dia ngobok, wah. Tudahnya dia kena bantai dengan mak, kena rotan. Maksud pula bila dah ada kena bantai tu rasa sedih lah pula. Sebab aku gitu. Tapi lepas tu berulang balik benda yang sama. Adik apa bulan lelaki ni memang teremek dah ni. Memang terror. Termasuk Pakcik Jam. ni. Memang terharu lah pasal dia kata dia siapa, dia belajar juga kan. Tapi dia boleh beli buku untuk masuk, untuk buat latihan. Tu dia ingat walaupun akhirnya keputusan tak juga baik. Tapi tu sweet memory lah Jam. Yalah. Matematik ni dia formula. Kalau kita tertinggal formula, habislah. Jangan dia tak pandai. Yang tak pandai matematik, yang pandai. Tak pandai matematik. Tapi bahasa Melayu pandai kan? Pandai berangan dia, Ni. berangan. Yalah adik pun sudi. Buku dia saya cakap. Kami boleh ni matematik. Apa tu? Manja. Mei jadi tempat rujukan. Mei pula mengira ni main ketuk sangat. Main ketuk. Suka dengar awak duduk. Aku dah pernah dengar nama Yani NA tu. Pernah lah dengar. Yang paling tak dapat lupa suka duka ketawa menangis. Asam garam hidup ini. Itulah liku-liku kehidupan. Atau dulu sebelum ada TV, radio je. Jadi kan Dia radio tengah dia malam pasang. pula tu. Lepas tu semua orang duduk depan radio ni dengar ni. Macam tu. Dulu kan drama ya, drama hari ini ya kat radio. Terasa kita menengok TV rasanya dengar dia Baik. Dapat duit. Tapi tak banyak sikit. Jadi waktu tu banyak. Kita banyak lah. Cuba cerita maksud cerita pasal penulis cerita kanak-kanak sekolah tu. Tempat dia. Ingat pandai. Itu zaman Form C. Form C. Ayahnya kan suka menulis. Masa tu ayah dengan mak kan duduk kat rumah pak. Mak Su tak tahu pun dia masuk penulis. Hello? Lepas tu dia masuk kategori umur tu umur Mak Su. Jadi dia letak nama Mak Su. Menang. Tiba menang. Menang pula melalui sekolah. Allah. Melalui sekolah tahu menang tu. Tahu menang tu cikgu datang ke kelas. Astaghfirullahalazim. Awak terpinga-pinga gini. Apa kan? Nulis menang kan? Maknanya bagus lebih. Padahal dia tahu awak lepas tu siapnya macam 2-3 hari tu kena pergi ke Kuala Lumpur. Kena pergi Angkasa Puri live. Ambil Hadiah tu live. Kita Masa tu Benan dah pindah ke sana kan. Banting. Dia pindah Banting. Lepas tu menelpon pula tak jawab-jawab. Allah. Awak ni tajuk pun tak tahu, apa pun tak tahu. Maksudnya ayah masuk pertandingan guna nama orang tu dah lama lah. Dia nak masuk. Masuk. Iyalah. Kategori tu. Tandingan tu kategori. Kategori umur masuk. Sebab yang api tahu lepas-lepas tu bila ayah masuk pertandingan selalu menang, ayah kena ban. Kata tak boleh pakai nama dah. So ayah guna nama adik dia, adik ipar yang sebelah sana guna nama kan. Rupanya dah guna nama. Zaman Mak Zul. Lepas tu itulah ceritanya. Dia panggil pula RPM telefon sekolah suruh datang ni. Siap cik guru penolong kanan pula yang bagi tahu kita menang ni semua ni. Betul. Sekolah ya. Seronok lah sekolah lah. Sekolah seronok lah mengharumkan nama sekolah. Hanya awak ni tajuk awak tak tahu. Lepas tu nak pergi ke Angkasa Puri. Ni lah kok ni Kuala Lumpur. Makcik P lah menemannya ni daripada Perak tu pergi ke Angkasa Puri tu. Bayangkan dengan tak tahu pergi ni kok cik ya. Ni pergi Sampai ke Angkasa Puri, bayangkan. Angkasa Puri tak pernah sampai. Ayah mesti tak tahu tu. Masa tu Tak, dia dah tahu lah dah. masa tu tahu dah tapi masa dulu telefon kan bukannya senang juga nak dapat telefon. Jadi bila dapat tu tanya mula-mula apa tajuknya.
Apa tajuk dia dulu? Orang tak tahu dia kan? Lepas okey, kedua tahun lepas tu pergi kat Sepuri. Ada rehearsal. Rehearsal dulu sebelum ambil hadiah ni. Berjumpalah dengan pemenang nombor 1, pemenang nombor 2, pemenang nombor 3. Lepas tu datang wartawan interview pula. Oh. Mana awak tak demam? Tambah demam-demam awak. Lepas tu interview tapi awak gitu dah. Boleh lah. Boleh lah jawab Boleh gitu lah. dah dia ni. Dia semua tanya minat tu datang daripada mana. Kalau dia ada gitu. rakaman tu macam mana tu? Dia tanya kan daripada mana datangnya minat. Okey, untuk lepas ni apa perancangan nak dia buat, tanya gitu soalan-soalan gitu. So kita boleh lah jawab ini. Boleh lancong lah. Dia panggil 3 orang sekali, pemenang nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. Jadi kita nombor 3. Jadi soalan pada kita tu taklah banyak mana daripada nombor 1. Tapi itulah ambil hadiah tu kat atas pentas semua dia buat live. Masa tu sebab dia pertandingan remaja apa ke begitu. Kebangsaan kot. Gitu. Tapi itulah Masuk dalam TV lah. masuk TV. Yang selalu ni dia ni. Kita cerita pula pasal ni. Encik Fiza ke nak dengar ke cerita? Makcik Mirza kan nyanyi. Oh. Introducer. Producer. Pakcik B silakan. Macam mana boleh terfikir? Dia yang menjerat pakcik tu. Cik menjerat. Dia bawa pergi makro lah apa, pergi apa. Tinggal semayang kat rumah pakcik. Asal ni kami pergi makro. Bawa salah. Numpang semayang kat Taman Anda. Cara menemukan lah. Kan pakcik ada tempoh sampai umur 30 tahun yang tu memang tempoh. Masing-masing nak melobi. Matih kan suruh. Jam kalau sampai 30 tahun tak kahwin kita carikan. Happy pun. Encik B, cerita. Siapa kita? Macam mana boleh terfikir rasa sesuai tu? Bukan rasa sesuai, bukan sekolah. Kita tumpang dia tumpang kita pergi kursus. Mana kan? Lepas tu adik kita pula pujang. Kak Fiza kan pula begini senyum aja, tak ada kisahnya senyum. Tu yang bawa lah pergi Kipung. Kadang-kadang nak pergi makro. Dekat Fiza. So panggil Pakcik Zah datang. Pergi Kipung, pergilah. Makro berserta Makro. Pergi beli-beli dalam tu. Lepas tu panggil, lepas tu nak pergi semayang. Dah pergi ya. Sebelum tu dia tak pernah jumpa dengan Bagus. Tu dah kali pertama jumpa kan. Pergi jumpa, semayang. Tak tahulah apa benda dia buat dia mah. Buat apa pula dia semayang je lah. Semayang je lah waktu tu. Lepas semayang. Gitulah detik permulaannya. Adik punya 19 kalau panjang umurnya berapa? 52. 50. Dia mula. Pakcik Zah macam mana boleh jadi tu? Boleh ni. Pakcik adik yang patuh ikut je. Ui, dahsyat tu. Sekarang ni masih nak patuh lagi kan? Masih setia. Patuh tu maksudnya disuruh lah tu. Suruh memang suruh satu hari. Tempoh dah habis 5 bulan sebelum sampai. Hampir-hampir tak Tak, nak maksud siapa yang kata ni dengan Fiza lah. Dah lah. Dah introduce tu pandai-pandai lah dia mah. Dan dia jumpa, barulah bagi tahu kat dia. Sekejap kami pergi ke Kedah tu. 3 bulan yang tempohnya. Tunang kahwin tu. Sempat ikut jauhi kan. Pergi ke Kedah, bawa barang. Dia sebenarnya dah ada dah. Postman, ada postman. Dia dah cakap dia. Lepas tu, dia tak nak sebab dia nak keluar daripada kampung dia, Kedah tu. Dia tak nak dah. Postman pun tak adalah rasa ni kan. Betul.
Dia jumpa Zam tu kan suka. Tak Zam suka dia ke? Ya, siapa yang suka siapa? Ya. Macam tengok tu kan. Kamu tak payah tanya Ya, Rocky. tak Tak ada. Adik dia tanya siapa suka siapa pula. Tapi dia kenal Pakcik P, jangan kenal Pakcik lah. Kita kenal jumpa keluarga dia terus bawa. Terus kenal. Itulah kuatnya jodoh. Sebab Pakcik P dah jadi tu kan. Kabel, pakai kabel. Masa itu kan mak pun suka kan, mak hendak dengan kali mengamu kan. Suruhlah bicarakan. Kalau kita lama dia menghilang tu. Kita kecewa tu kan. Entahlah kecewa ke apa, entah yang lama menghilang tu. Pasal apa? Dia lepas pertunangan dia kecewa. Sampai dia ni semua tak tahu sebab apa kamu menghilangkan dia. Yang cari kamu kan. Malah bila dekat kan. Ya, tak tahu kamu tinggalkan mana. Bukan tinggi, bukan tinggi. Lengkil lah, bukan tinggi. Ya, itu biasa. Masa kerja tu. 2 tahun kontrak. Kontrak 2 tahun ingat. Kami tak nampak diri. Tapi time tu Pakcik selalu datang rumah kan. Ya, dia. main Banting lah. dia. Tak ada. Tak ada. Mana dia? Tak dapat berhubung. Oh ya ke? Akhirnya jumpa tak rumah saya. Dia lupa ni. Masih ya? Apa dia? Dah semua okey dah. Tengok dah hari ni dah. Ada lagi? Ada. Nah, sama kita ni. Kita tahu. Kita ni. Dia dengan visa tu. Jadi dia tak lama. 3 bulan Ada je. tak lama. 3 bulan lepas tu. Kita baru potong lagi. Lepas tu terus kahwin. Dia tak pandai juga. Begitu kan kamu sekolah kat mana? Gerang. Dah kerja kat Gerang. Oh ya. Sama dengan visa tu. Bawa ke Lempur dulu. Kenal dengan rumah. Baik. Dia bawa ke rumah. Ha. Duduk tu. Gitu. Demo. Mana? Ha? Betul. Kita 2 pintu. Ha. 2 pintu. Ingat je. Warna hijau kan? Mana dia Biru. tinggal di taman tak tahu. Habis biru. Mana pergi ya? Ha. Tak dating lagi kali pertama kat mana tu? Itu spot. Apa kenangan dengan ayah cik? Buat ni dah macam ni je lah. Macam P nemukan visa. Macam tu je. Dengan ayah cik. Memang dulu duduk kat kampung. Rumah selalu pergi rumah memang. Dia kau cik kan? Dia selalu pergi rumah Icom. Duduk mana? Duduk pegang kat mana? Duduk pegang. Tak apa, dia ni kalau pakai plastik pun tak boleh. Cerita kebaikan. Kita apa? Di Sungai Perak kan Cuan? Sungai Perak duduk pegang. Ya Allah, saya tak tahu apa nak kau pergi ke sungai ambil ikan ni. Rumah pergi kutip sipur sudut. Lepas tu Dia mana hasil Nanti dah siap mandi aku pakai minyak. Je tak ada tahu kita demo ni. Anak anda. Su. Selamat pagi. Dengan ayah Ada cik. tu lagi sarapannya. Oh ya. jumpalah. Mencari ikan. Makan. Betul. Itulah ceritanya rumah Maco dulu. Seronok adventure kat kampung. Yang dekat dengan yang rumah bawah kan? Rumah bawah tepi sungai tu. Lepas tu turun masak sebut sedut tu. Baru tahu apa itu, apa sebut sedut. Makan tu pas sekarang aku tak pandai. Sedut tak bang flow. Sedut tak bang flow. Ni kena potong belakang. Pertandingan tu. Ni kena potong belakang dulu. Tapi dia boleh buat pertandingan. Ya, habis ada nak tanya. Macam apa? Dulu yang rumah belakang tu terbakar kan? Lepas tu bapak ayah cik kat dalam. Sekali dalam. Oh ya ke? Habis satu rumah terbakar. Habis. Dia meninggal terbakar ya? Dia mana terbakar? Rumah Rumah lama. orang nak sama tak boleh. Tumpul dia jatuh, dia jumpa. Jatuh bawah. Allah. Bawa nak ayah. Ha?
Lepas tu masuk dalam radio berita. Cik Masih yang lain kat mana? Dengar kata di Melaka kan, di Kuala Kasar. Mak dengan ayah. Ha. Mak tinggal dengan anak Fendi tau, anak saudara dia yang anak Nyong kan. Namanya sekali Ayong, dia mana dah keluar, dia mana dah tarik mak keluar apa semua keluar. Ya Ayong ni kata ke belakang balik, dia kata ada barang dia tinggal dia. Dia masuk dalam rumah dia terperangkap tu. Siang ke malam masa tu? Malam, bulan puasa. Allah. Puasa. Aku umur ni tahu. Dia macam ni. Ayong mana ni. Sedih ni, tak tahu cerita dia rumah terbakar. Cuma cerita ni. Mak Cok kat mana masa tu? Kat rumah depan ke dekat Seksyen 7? Macam dah balik dah sama perempuan dah. Bagian bagi ni apa ya? Sembang-sembang gini je lah ya? Bagi sembang ni ya? Tak ada aktiviti dah? Ada. Aki. Masih bulan puasa. Ada nak sambung aktiviti ke? Tak ada lah. Bulan puasa kan. Bulan puasa je dulu. Goyang kita orang dah Berlabut. tidur. Sesi Aku berlabuh. tidur. Rasa badan kita orang panas. Makan yang cuk orang tidur rasa Mana awak tip? Apa rasa panas ni malam? Awak tip? Mana video trendnya mana? Malam yang Mana Ayong bila nak kena dibuatnya? terbakar tu. Aku tak tahu Kamu cerita dia ni. mati terbakar. Tetapi 10 video Abang Hafiz minta ni. badan panas. Panas macam menyengat tu. Masa dia dah penuh. Buatlah sikit. Dah nak rajin dalam perjalanan nak balik kampung kan. Baru ada orang telefon hambur kan. Ayah kata mati terbakar. Cuma nak sampai tu. Takut tak cerita. Tapi kami tahu dah. Kami kat kampung Ya. tahu dah. Tak ada dia punya kepala pun tak ada. Yang badan. Ya. Itu ceritanya. Sekarang ni kita cerita ni nak. Kita cerita kenangan rumah kita. Boleh? Rumah kita. Silakan. Daripada zaman rumah kita, rumah atas, apa rumah atas semua tu. Rumah tu, Cik ingat. Masa rumah tu. Lupa tutup. Pakcik pun nak bercerita kata tu. Pakai pudah. Rumah tu Punya anak atas, lelaki. depan atas kan. Bawah tu bilik air. Bawah bilik air. Nak turun dari atas tu tak ada tak ada ni. Jadi kita nampak orang pergi ke bilik air malam nak nemankan ni kencing ke. Pergi duduk dekat tangga tu kan. Tahu. Duduk dekat tangga. Lepas tu kan orang nampak lah tangga tiang bawah rumah tu. Yang lain okey, satu kenapa gemuk? Iya, macam-macam cerita rumah tu. Kenapa rumah tu tiangnya gemuk? Malam-malam dia gemuk, siang tak gemuk. Rupanya. Malam-malam gemuk. Orang Rupanya orang tandai. Allah. Dia tahu, tak tahu Bayang rupanya. lah. Ya Allah ya Tuhan. Dulu dapur dulu mana ada tikar getok. Mana ada tikar getok. Jadi papan tu jarang-jarang kan. Tengok orang. Tiba-tiba kita duduk rasa ponggung tu cucu je. Iya. Rumah Jangan ni itu dulu. rumah kami ramai anak dara 5 orang bayangkan. Kan. Jadi tumpuan waktu malam. Itu yang kena teman-teman. Tak rajin Anak keluar. darahnya orang tak tahu cerita dalam rumah tak tahu. Tu orang nak dengar malam-malam. Malam-malam orang tahu. Rumah pressure dapat rumah berapa, rumah apa. Malam-malam orang sedap. Dulu sebelum ada ayo dulu ingat yang kita jamban kat luar tu. Gambar kat luar belakang kan. Kat luar kena keluar jamban. Sembat. Kalau nak berak malam penuh berteman tu ramai. Sembat guna. Sebab guna kan. Duduk jamban tu. Takutnya. Kan jamban kita ada pokok nyok. Habis kan gelap. Gelap tak ada lah tutup pintu jamban. Itu je tu orang.
Pelik betul. Aku tengok tu kenapa ada macam ada kepala orang ni kat belakang pokok tu kan. Orang tu punya lari. Inilah selalu rumah selalu orang Betul, tua. ingat pernah yang masa kita rumah bawah tu. Atau kita kan macam gini kalau perempuan suka menyembang kan. Dia pun macam syap, ada bayang tingkat cermin kan. Bayang zuk ada orang lalu. Betul kita pun jerit dia orang buat nak dengar apa tu kata kan. Macam ngendak itu. Tak ada bunyi, tak ada apa. Tapi esoknya malam tu hujan. Bayangkan tu hujan pada hujan nak mengendak lagi. Punyalah nak menyebuk orang lah. Malam-malam ni mengendak. Pagi esok tapak kaki penuh tepi tingkap. Memang iya ada orang. Memang ada orang. Bukan toyol lah. Orang toyol. Rumah tu kan tak payah keluar. Dalam rumah pun bahaya orang tu. Tahu dah semua. Awak hidup lah. Ni kakak-kakak awak lah. Awak kecil. Itulah cerita ni. Punyalah gadis pingitannya. Tak keluar siapa orang datang nak dengan kita. Kita kan anak Ani Bak Biru kan. Ya. Jangan sebut nama. Bak Biru kan. Dia cerita dengan Ani lah. Ani kan orang kedua. Dia kata kita orang kan. Yelah, dalam pengitan ni orang senang nak kata.